Iaitu kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif ni dia boleh pasif tau korang. Okey, kita terangkan maksud dia dulu. Okey, maksud dia adalah kata kerja yang kena ada objek. Kena ada siapa, apa selepas perbuatan. Kalau tak ada objek, ayat tu rasa tak cukup. Contoh ayat, Ali membaca buku. Ali membaca apa? Membaca buku. Nampak tak selepas perbuatan? Dia kena ada objek atau siapa. Kalau selepas perbuatan tu tak ada ayat, ayat tu rasa tak cukup. Ali membaca. Apa yang membacanya? Membaca buku. Contoh lain, kakak memasak lauk. Memasak ialah perbuatan. Selepas perbuatan apa dia? Kakak memasak. Memasak apa? Memasak lauk. Keyword cara nak ingat, aktif transitif ni dia ada perbuatan dengan ada objek. Kata kerja aktif transitif ni, macam saya cakap tadi, kata kerja aktif transitif ni dia boleh pasif. Apa maksudnya? Contoh ayat pertama, adik mengarang syair. Bila pasif dia jadi syair dikarang oleh adik. Macam cikgu korang ajar, subjek duduk dekat depan, objek duduk kat belakang. Kadang-kadang subjek tak wajib pun ada, boleh dibuang. Contohnya, kalau ada subjek dia ada perkataan oleh. Surat itu ditulis oleh Amir. Biasanya kan bila pasif dia ada oleh dengan perkataan di. Amir menulis surat. Bila pasif, surat itu ditulis oleh Amir. Kalau tak ada subjek, dia tak ada perkataan oleh. Jadi perkataan tu, surat itu ditulis.